Wah, sorry. Hakik saya dia dipaksa lagi. Hak tu sudah dah. Memang lain pula. Hakik saya tak mula lah, tak patut mula. Tak patut mula hakik saya, lepas tu dia dipaksa lagi. Baru satu kau. Baru satu kau ada boleh. Dia nak buka. Hakik saya dia dipaksa lagi. Sudah tak ada. Buka. Alam lah. Ya, boleh tak? Jadi 3 segi. Hakik saya dipaksa lagi. Oh, tak boleh, tak kena. Mula, kau lain. Tak tahu tu, hakik saya dipaksa lagi. Hakik saya disiliam. Hakik saya disiliam. Pakak ya. Tak dapat dah. Nampak hak embal. Boleh tak? Dah, hakik saya disiliam. Hakik saya disiliam. Hakik pala. Jangan ke. Dari dia tak main lagi. Tak mari. Hakik saya disiliam. Wis satu kau. Hakik saya disiliam. Oh, rugah tak leh. Jangan berkalah sogi lah. Kalah dia 3 ya. Tak apa, be celai wit lagi. Tak leh berkalah 4 kali. Kali 3 ya dia disiliam. Abe mana awak? Sungguhlah malak be celai lagi. Jangan. Jangan dah tak boleh duit satu kau. Itu balik itu celai mula. Celai awak nak dah. Celai tak boleh lah satu kau. Mai be nak celai. Tak sedar lah ni. Mari be nak celai. Mai be nak celai. Tu baik tak sini tengok cara celai ya dah. Ni. Wak guna dia disiliam ah. Tengok molek be hakik celai ni dah. Ni dia disiliam. Sebab ni siliam ni. Yalah di siliam dah. Mana kopak nak mana nampak dia di sepengah kopak. Mana kopak ni? Yalah siliam dah. Ada kian ni lah yang di siliam nah. Dia di siliam nak nampak dia kopak ni. Dik sikap huah. Ke. Ya halu duk be ni. Ni ya kena dia di be ni. Ni apa ya dileksi ni? Apa dileksi tu? Apa ya dileksi tu? Tu, itu panggil siliam tu. Bacelai dah. Tak boleh lah. Hakik saya we di siliam. Hakik saya di be ni ya. Hakik saya we di siliam. Yakik ni. Hakik ni. Hakik we di siliam. Ya dileksi. Ya dah.